hari-hari bersama suami isteri, normal atau penyakit? Keinginan untuk hubungan intim setiap hari boleh jadi normal, tetapi ia bergantung kepada beberapa faktor. 1. Hormon. Tahap hormon seperti testosteron yang tinggi boleh menyebabkan keinginan lebih kerap. 2. Keintiman emosi. Hubungan yang mesra dan harmoni boleh meningkatkan keinginan. 3. Kepuasan psikologi. Hubungan intim melepaskan hormon seperti dopamin yang membuat anda rasa lebih tenang dan gembira. Soalan untuk anda, adakah keinginan untuk hubungan intim setiap hari selalu normal? A. Ya, jika kedua-dua pasangan selesa. B. Tidak, jika menyebabkan stres atau masalah lain. A atau B? Jawapan betul ialah A atau B bergantung kepada situasi. Berikut tanda-tanda yang perlu diperiksa. Ketergantungan emosi. Jika anda rasa moody atau marah tanpa hubungan, ini mungkin tanda ketergantungan pada pelepasan hormon dopamin. Masalah kesihatan mental. Keinginan terlalu tinggi juga boleh dikaitkan dengan stres atau kecemasan. Keletihan pasangan. Jika pasangan merasa tertekan atau kurang selesa, ini mungkin menjejaskan hubungan emosi. Keinginan seksual adalah sebahagian daripada hubungan sihat, tetapi keseimbangan sangat penting. Nak tahu lebih banyak tips untuk hubungan yang harmoni? Follow dan subscribe untuk panduan lengkap.